Bang nak tanya, kalau skuter bawah 10k dan bulanan yang rendah ada tak? Untuk Abang Mahmud, Yamaha Hamud Habibi. Hamud Habibi Hamud. Untuk Abang Hamud, Mahmud. dari dua ni bang. QJ motor AL200S dengan Avita apa nama dia? Nobita Nova 160. Harga diorang ni sama je. Untuk cash on the road, ini 8,500, yang ini pun 8,500 on the road. Kalau bulanan pula, Avita Nova ni 246. Kalau AL200 244. Yang ni special price tau, sebelum Chinese New Year. Kalau dah lepas Chinese New Year, harga mungkin kembali ke normal lah, tinggi sikit. So jom kita review skuter bawah 10k ni apa je abang dapat. Untuk bahagian depan dua-dua motor ni dah jalan ABS depan dengan belakang lah. Untuk meter pula, Avita Nova ni dia pakai LCD digital biasa je. Lepas tu dia punya kunci pun dah pakai smart key. Tank dia 10 liter, sama je macam AX ni, 10 liter juga. Tapi untuk kunci dia dah pakai fully keyless. Meter dia pula lagi canggih lah, touchscreen, TFT full color. Tapi AX200 ni ada satu function yang Avita Nova ni tak ada, iaitu traction control, boleh on dengan off. Untuk Avita Nova ni cc dia 154cc, untuk AX200 175cc, dan horsepower yang dihasilkan untuk Avita Nova ni 15.4 horsepower, untuk AX200 17.4 HP. So itulah dia skuter terbaik bawah 10k. So kalau korang berminat, boleh tekan bit video dekat bawah. Okay, bye bye.